And what's going on guys, this is Sonic Wax. Welcome back to my channel with another unboxing, another giveaway announcement video. Kali ini kita nak umumkan siapakah pemenang untuk bawa pulang semua manis-manis untuk Phantasmal Flames. Let's go. Alright guys, ya, saat yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Minta maaf lambat. Aku ni kalau nak buat giveaway announcement selalu lambat kan, sebab busy sebenarnya. Okay, sekarang baru free sebab hujung tahun ni macam biasalah, spend time dengan family semua. So saat yang korang dinanti-nantikan dah sampai dah. Jangan risau, aku tetap akan bagi dia sama ada lambat atau cepat je. Okay, so terima kasih kepada korang yang like, komen dan share video Phantasmal Flames 100 pack. Memang gila-gila. InsyaAllah kita tengok lagi macam mana, adakah aku akan buat lagi 100 pack ataupun tidak, sebab damage dia memang menyakitkan lagi dekat Phantasmal Flames ni. But anyways, okay, no hard feelings kepada yang tak menang. And kita recap balik cara nak menang giveaway ni adalah satu like, subscribe kepada video aku tu. Okay, subscribe ke channel aku lah. Like video Phantasmal Flames 100 pack tu, and then komen dia apa. Okay, kalau kau ingat, aku recap balik. Soalan aku ialah, mana satu lagi best, Mega Evolution Phantasmal Flames ataupun Mega Evolution yang first one tu, yang ada Lucario, Venusaur semua tu. So we will look into that. Komen yang macam tu, yang menjawab soalan saja akan terpilih untuk menang giveaway ni. Okay, kepada yang komen sebarangan, random, yang tak menjawab soalan, takkan diterima. Okay, alright, jom. Okay, here we go guys. Just a short video ni aku rasa. Kita tengok siapakah first menang. Again, macam biasa aku akan pilih top 3, tapi first come first serve. Siapa yang paling cepat antara tiganya, DM aku dekat IG aku Sonic Wax. Macam biasa, DM aku cepat-cepat bila korang tahu korang dah menang. Alright, first come first serve. Alright, here we go. Najib Faris prefer Phantasmal Flames, Meowth and Charizard padu. Wow, okay, sebab artwork Meowth and Charizard, betul, Meowth tu memang cantik juga. Dia macam vibe-vibe daripada Game Boy dulu kan, daripada first Kanto punya region tu. Yes, and then Charizard, yes of course, Charizard mesti padu kat Phantasmal Flames ni. Okay, Najib Faris, tahniah, awak the first one yang terpilih. Boleh DM saya dekat IG secepat mungkin. Alright, that is the first winner. Okay, so next one, kita siapakah yang bertuah lagi? Syamil Azam, panjang dia bagi, bagus. 9637. Pendapat akulah, dua-dua okey, tapi aku lebih pilih Phantasmal Flames sebab dia hadirkan Mega Charizard EX, Mega Gengar dan Mega EX yang popular yang lain, yang value dia pun tinggi dan kemungkinan banyak player yang suka. Sekadar pendapat. Okey Syamil, pendapat awak diterima. Okey, saya pun setuju. Again, Mega Gengar pun dia normal art je, tapi normal art dia pun ada harga. Mega Gengar SIR hanya dekat Ascended Heroes nanti tahun depan. Kita tengok mesti set tu lagi gila. Okey, tahniah Syamil ya, awak the second one. Wow, so far semua menjawab soalan. Bagus lah. So far, sebab selama ni kalau aku buat giveaway announcement, selalu ada komen yang tak menjawab soalan. So okey, kita tengok adakah semua skor cemerlang kali ni. Let's go. Slayo Dragos Desvian 673. Mantap lah, nak kena buka dengan sub Singaporean style lah buat aku. In my opinion, second set lah better SIR, of course, sebab Charizard. Better ETB design overall. Apa pun, keep it up boss. Okay, thank you Slayo Drago Alright, dapat go Singaporean tu better SIR. Yes, better SIR. Bagi aku Charizard SIR kali ni aku rasa memang antara yang top SIR design untuk Charizard so far. And then ETB design, I have to strongly agree dengan tu. Memang ETB design Phantasmal Flames sangat cantik. Dekat belakang aku ni ke? Tak ada, kat tepi tu. Dah tak muat dah guys, tak muat dah rak aku ni. Terpaksa letak kat tepi, atas lantai. Tak muat dah. Tapi ya betul, aku rasa memang ETB design dekat Phantasmal Flames ni yang cantik. Okay, alright, itu dia guys, pemenang. 3 orang pemenang shortlisted untuk menang giveaway kali ini. Jangan lupa DM aku dekat IG Sonic_Webs. Cari cepat-cepat, DM cepat-cepat, sebab dia memang first come first serve. Saya ulam. Okay, and then apa yang korang akan bawa pulang ialah, saya recap balik supaya nanti korang tak miscom. Satu, korang akan dapat 100 lebih packs lah. I think over 100 sebenarnya dalam video tu, cuma aku anggaran je agak-agak. 100 lebih packs Phantasmal Flames. Okay, yang dah buka, okay, acknowledge, disclaimer siap-siap, yang dah buka ya. Okay, dah buka, and then hit semua dah bawa keluar.
Okay, and then hit yang korang akan dapat memang dalam box aku dah seal siap-siap. Korang akan dapat double hit yang aku dapat dalam video tu. Kalau korang nak tengok balik apa yang korang akan dapat, boleh tengok balik dekat video 100 Pet Phantasmal Flames tu supaya korang dapat reference, dapat tahu apa kad-kad yang korang dapat. Alright, tapi Go Charizard tak dapat tau. Just dah balik Go Charizard tak dapat. Okay, minta maaf, Go Charizard tu memang terpaksa saya boleh nak jual lah. Okay, alright guys, thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Mungkin tahun depan, tak tahu. Jumpa tahun depan macam mana. I'll see you guys in my next video. This is Sonic Webs. Peace out.